terbaik lah bagi aku. Memang kita nampak lah dia punya penjimatan minyak tu kan. Nampak dia bersaput 12 hingga 24 volt. Okay, ni FTEX stabilizer, maksudnya kapasitor dia besar kan. 24 volt ni maksudnya lori atau bas yang boleh pakai. Okay, dan kita tengok apa function dia. Ada protector fuse, improve engine, smoothing gear, increase pickup, quick response. Stabilizer tu memang ada. Quick response tu ada kuasa 30% mungkin, maybe dah 25% lah penyimpanan minyak dalam resistor lah. Dia boleh kepercayaan. Tu extend battery life mungkin lah, sebab sekarang stabil dia akan lebih stabil lah, bateri boleh tahan lama. Okay, cara penggunaan dia tuan-tuan, ambil sini, kita cucuk kat plug pokok je, biarkan lampu menyala. Dan ni yang main sikit, dia ada boot meter. Okay, sekarang 11.7 sebelum start engine lah. Alright, ni bila kita start engine, okay, 14.0 kan. Lepas start engine 14.0. Alright, dapat. Dan ini yang lagi satu ni aku beli, ada yang ni yang beli untuk yang mahal ya. Yang biasa ni 1 lebih. Dia tak ada voltmeter lah, beza, tapi function semua sama. Okey, nampak? Function semua sama. Alright. Function semua sama. Terbaik. Kalau hampa nak dapatkan, hampa boleh tengok dalam link kat bawah tu. Kat situ nanti aku letak link, hampa boleh beli kat situ.